Hari ni kita nak tukar radiator fan untuk kereta potong Saga MC2. Kita buka ni dulu. Buka ni, longgarkan ni pakai panas 10 ataupun screwdriver Phillips. Sudah boleh buka. Okey, dah keluar. Kita nak buka skru ni dua. Ini ada 1, 2, 3, 4, semua saiz 10. Kita dah lebih cabut. Dia punya air filter punya casing. Kemudian kita nak keluarkan ini. Okey, kita dah keluarkan. Okey, kita cabut soket. Okey, lepaskan dia punya klip. Ada dua lagi klip yang cabut. Kita nak buka 3 skru saiz 10 bagi atas ni lah. 1, 2, 3. Kita buka hose radiator ni sebab kipas ni kita nak naik ke atas. Okey. Dah keluarkan dah kipas. Okey, masuk balik. Kita buka blade dia, panas saiz 8 lah. Kemudian kita buka skru ni. Ada 3. Ya, saiz 8 juga. Lepas tu kita lepaskan klip dekat soket ni lah. Lepas tu dah boleh cabut dah dia punya motor. Ini nombor kod dia. Kita masukkan yang motor yang baru. Pastikan dia punya wire ni ikut dia punya lopak lah. Baru wire tak terkepit. Lepas tu kita masukkan klip. Okey, kemudian kita skru balik. Kita masukkan kipas. Kemudian kita pasang balik apa yang kita buka tadi lah. Lepas tu kita belilah isi balik air dalam kereta. Okay, like video ni dan subscribe channel Cikgu Kereta. Peace. Yo.